Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz sangat-sangat tertarik dekat di Masjid Gua Musa ni. Dia ada dua-dua. Bahagian untuk orang minum air secara percuma. Wakaf untuk orang minum air lah. Percuma. Sini pula untuk ekonomi masjid. Kita boleh tengok ni untuk ekonomi masjid. Ni sabung. Ni bagi-bagi makanan masuk air. Lepas tu ni air. Ustaz nak tanya pendapat macam mana ataupun lagu mana Ustaz nak buat wakaf berkaitan dengan air dan juga untuk ekonomi berkaitan dengan air di Al-Mukhlisin Dakwah Center. Ada cadangan ke? Kalau ada cadangan boleh tulis di ruang komen. Kalau cadangan Ustaz setakat ni nya, mungkin Ustaz nak buat adanya telaga kah untuk siapa-siapa guna. Dia dekat dengan telaga tu juga ada air macam ni, nampak dia? Ni masjid ni, Masjid Tengku Muhammad Faiz Petrah. Ni untuk ekonomi masjid. Kalau jadilah nak buat infak untuk air ni, adakah sama-sama nak jadikan saham akhirat untuk arwah mak ayah dia ke, untuk diri sendiri ke, untuk semualah. Kalau ada, tulis orang komen juga. Sini pun untuk ekonomi masjid juga ni. Adanya homestay. Ada playground untuk budak-budak. Lepas tu banyaklah gazebo untuk orang duduk. Lepas tu nampak parkingnya. Lepas tu kawasan ni untuk orang duduk beristirahat. Lu tandah pun kemah keming orang kata. Tu adanya untuk ekonomi masjid. Lepas tu ada untuk ekonomi masjid ada pejabat unit dakwah orang untuk sewa. Tak suka sangat kalau marilah Gua Musa ni, saya akan berhenti di Masjid Gua Musa ni. Memang terbaik. Sama-sama beraya Allah Maha Baik. Terima kasih banyak yang mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.